Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat Hari Sarawak kepada seluruh rakyat warga Sarawak. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Senator Tuan Haji Moswadaq Ahmad atas soalan yang diajukan. Izinkan saya memberikan pencerahan dan penjelasan sebaiknya. Alhamdulillah, operasi haji musim 2026 ini telah tamat secara rasmi dengan lancar dan jayanya. Hasil perancangan awal yang teliti dan penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh tabung haji. Ini termasuk dari aspek pengukuhan kesiapsiagaan kesihatan jemaah haji sehingga membolehkan tabung haji menerima pengiktirafan antarabangsa tertinggi anugerah Labbaitum Diamond Award buat kali kedua berturut-turut dan untuk tahun kelima berturut-turut. Menyedari kemampuan dari sudut kesihatan menjadi salah satu syarat istita'ah haji, kemampuan, Lembaga Tabung Haji amat menitik beratkan kesedaran, kesiapsiagaan, kecergasan fizikal dan mental bakal haji sebelum berlepas ke Tanah Suci. Sehubungan itu, pelbagai program dan penambahbaikan telah dilaksanakan oleh Tabung Haji bagi meningkatkan kesedaran penjagaan kesihatan bakal haji. Antaranya, pemberian notifikasi peringatan awal kepada bakal haji seawal 2 tahun sebelum jangkaan giliran haji bagi memberi tempoh yang mencukupi untuk membuat persediaan rapi meliputi aspek keseluruhan termasuk pemeriksaan kesihatan kendiri dan amalan gaya hidup yang lebih sihat. Selain itu, Tabung Haji telah menambah baik modul bimbingan kesihatan dalam siri program bimbingan haji meliputi kursus asas haji, kursus intensif haji dan kursus perdana haji. Bermula pada 2025, Tabung Haji juga telah memperkenalkan program Tariq Ya Haj, iaitu cabaran berjalan kaki secara maya untuk semua bakal haji yang menghadiri kursus asas haji. Usaha meningkatkan kesedaran turut diperkukuh dan diperluas melalui peringatan berkala kepada bakal jemaah haji menerusi hebaran maklumat seperti temu bual media bersama pakar kesihatan, infografik dan kandungan media sosial bagi meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan kesiapsiagaan kesihatan fizikal, mental dan emosi sebelum berangkat ke Tanah Suci. Komitmen inisiatif ini diteruskan sepanjang operasi haji di Tanah Suci di mana Tabung Haji menempatkan petugas perubatan yang bertauliah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia merangkumi pakar psikologi, fisioterapi dan kaunseling bagi memastikan kesihatan, kebajikan dan keselamatan jemaah haji sentiasa terpelihara sepanjang musim haji. Di samping itu, semua jemaah haji, khususnya muasasah Tabung Haji, turut diberikan pelindungan takaful sepanjang tempoh operasi haji yang meliputi manfaat berkaitan kematian, kemalangan, rawatan, kelewatan, penerbangan, kehilangan bagasi, pengembumian tertakluk kepada terma, syarat dan pelindungan. Terima kasih. Terima kasih Yang Mak Menteri. Pertamanya saya ingin melakukan setinggi-tinggi tahniah kepada Tabung Haji atas kejayaan menerima anugerah Labbaitum Diamond daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Pengiktirafan tertinggi ini yang diterima buat kali kedua berturut-turut mencerminkan kecemerlangan Malaysia dalam pengurusan haji serta pemeliharaan kebajikan haji. Keduanya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga Tabung Haji bermula daripada menterinya sendiri, pengurusi, ketua eksekutif dan semua kaki tangan yang telah berkhidmat dengan penuh dedikasi, profesional dan kesabaran bagi memastikan urusan jemaah haji Malaysia berjalan dengan lancar. Soalan tambahan saya, apakah plan tindakan kerajaan untuk mengesan secara awal jemaah yang mengalami gejala batuk, demam ataupun disyaki mengidap penyakit yang berjangkit serta menyediakan kemudahan pengasingan sementara yang sesuai bagi mengelakkan penularan kepada rakan sebilik dan jemaah lain. Yang keduanya, apakah usaha kerajaan untuk berunding dengan kerajaan Saudi supaya pusat rawatan ataupun hospital khas Malaysia dapat diwujudkan semula bagi memudahkan jemaah haji Malaysia mendapat rawatan segera dan teratur. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman ahli yang berhormat,
semua negara perlu mematuhi syarat kesihatan yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Dan bermula pada pertengahan musim haji 2025, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi hanya membenarkan setiap negara menyediakan fasiliti kesihatan bagi perkhidmatan pesakit luar sahaja. Namun begitu, tabung haji telah melaksanakan kerjasama dengan pihak Saudi German Health, iaitu syarikat jaringan hospital swasta yang terbaik di Arab Saudi, terutama di kawasan Tanah Suci, di Makkah, Madinah dan juga Jeddah. Tabung haji sentiasa komited untuk menyampaikan perkhidmatan yang mengutamakan keselamatan, keselesaan dan kebajikan jemaah haji Malaysia. Malahan, tabung haji bersedia untuk mewujudkan semula pusat rawatan tabung haji sekiranya mendapat kebenaran daripada kerajaan Arab Saudi. Berkenaan dengan langkah-langkah penyakit, mengelakkan daripada penyakit berjangkit dan sebagainya, sememangnya tabung haji memberikan perkhidmatan yang terbaik dan juga membimbing dan memberikan nasihat kepada semua jemaah haji sejak dari Tanah Suci sehinggalah berada di Tanah Suci untuk menjaga kesihatan, kebersihan dan sebagainya. Dan sememangnya tabung haji menyediakan perkhidmatan sekiranya ada keperluan untuk mengadakan satu transit launch di mana kita ingin memberikan perkhidmatan haji yang terbaik. Malahan, tabung haji juga mengadakan lawatan kesihatan daripada bilik ke bilik di Tanah Suci dan kita juga ada ruang isolasi di maktab-maktab penginapan tabung haji, jemaah haji kita. Terima kasih. Taman. Okay. Senator Datuk Seri Profesor Dr. Noor Inayah dulu. Terima kasih Datuk Edi Petua. Salam Hari Sarawak. Assalamualaikum Wabi. Kita ingin mengekalkan prestasi dan kecemerlangan tabung haji setiap tahun dan kalau boleh selagi hayat dikandung padan. Walau bagaimanapun, kita perlu mengekalkan kepercayaan rakyat terhadap servis yang diberikan oleh tabung haji. Bagaimana YB menangani isu-isu berkenaan integriti, ketelusan, penjualan aset sebelum ini yang boleh kita tambahkan lagi kepercayaan di peringkat dunia, malah menjadi rujukan peringkat dunia. Terima kasih YB. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Pertua. Saya mohon ihsan Tuan Yang Pertua untuk tambah sedikit masa bagi memperjelaskan isu yang sangat penting ini kerana terlalu banyak berita-berita yang tidak benar bertebaran di pasaran ataupun di dalam masyarakat. Saya ingin tegaskan di sini bahawa ada dakwaan mantan Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik tabung haji. Ini adalah tidak benar dan palsu. Apa yang berlaku sebenarnya adalah operasi menyelamat, dalam arti kata yang lain, operasi bail-out yang institusi kewangan umat Islam yang terkesan akibat daripada kerakusan penyelewangan dana pendeposit sebelum tahun 2018. Keputusan penjualan aset tabung haji yang kurang berdaya saing dan bermasalah kepada syarikat tujuan khas SPV milik penuh kerajaan iaitu Urus Harta Jemaah Sdn Bhd adalah keputusan kolektif Kabinet Kerajaan pada tahun 2018. Fakta yang perlu difahami. Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius tabung haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Mengikut Akta Tabung Haji 1995, tabung haji tidak boleh mengumumkan agihan keuntungan selagi liability melebihi aset. Artinya, tanpa tindakan segera jutaan pendeposit tidak akan menerima sebarang agihan dividen. Pada ketika itu juga berlaku krisis keyakinan sekitar 6 bilion dikeluarkan pendeposit. Dalam tempoh yang singkat, manakala usaha mendapatkan pinjaman siap sedia standby loan gagal, sekiranya tabung haji runtuh, yang Tuan Yang Pertua, kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpinan tabung haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd,
syarikat milik penuh kerajaan untuk membeli aset tabung haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah. Hanya semata-mata untuk menutup jurang defisit 10.9 bilion dan membolehkan tabung haji terus membayar agihan keuntungan. Maksudnya, kerajaan yang menanggung beban bukan mengaut keuntungan daripada tabung haji. Aset ini juga tidak hilang daripada tabung haji. Perjanjian memperuntukkan hak right of first refusal dan tabung haji boleh membeli semula aset tersebut pada masa hadapan. Memandangkan kedudukan kewangan tabung haji kini telah kembali kukuh, alhamdulillah. Tabung haji mempunyai kapasiti untuk memperolehi semula aset-aset yang dijual sebelum ini tertakluk kepada kriteria pelaburan. Buktinya, baru-baru ini tanah Tun Razak Exchange yang dijual pada nilaian 400 juta pada 2018 telah dibeli semula oleh tabung haji pada harga 270 juta berdasarkan nilai pasaran semasa. Dan ladang kelapa sawit UJ Estates Holdings Sdn Bhd yang dijual pada nilaian 800 juta dibeli semula tahun ini. Alhamdulillah, pada nilai pasaran semasa 695 juta termasuk tunai 115 juta iaitu enterprise value sekitar 580 juta. Ini bermakna aset telah kembali kepada tabung haji malah pada harga yang menguntungkan. Akhirnya, keputusan menyelamat tabung haji pada waktu itu terbukti tepat dan berhasil pada hari ini. Buktinya, deposit meningkat daripada sekitar 69.4 bilion 2019 kepada lebih 95.1 bilion pada pertengahan 2026. Kadar agihan keuntungan naik daripada 1.25% sahaja pada 2018 kepada, Tuan Yang Pertua, 3.5% pada tahun 2025, tertinggi dalam tempoh 8 tahun. Ketiga, kos haji kekal 3 tahun berturut-turut walaupun inflasi berlaku. Yang keempat, mutu perkhidmatan haji diiktiraf dunia dengan anugerah tertinggi Labaitum Diamond Award 2 tahun berturut-turut dan yang lebih menggembirakan kita, tabung haji juga telah mula berjaya meningkatkan reserve atau berizab sebagai sebahagian daripada pengurusan yang berhemah. Tuan Yang Dipertua, oleh kerana ramai yang keliru dan terpedaya dengan dakwaan ini, serta terdapatnya gesaan untuk mendedahkan dokumen laporan akhir Suruhanjaya Diraja RCI, tabung haji kepada umum. Perkara ini insya-Allah akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri untuk diputuskan. Makanya, janganlah kita biarkan naratif yang memutarbelitkan fakta. Adalah tidak wajar mengatakan bahawa mantan KSP menjual aset strategik tabung haji tanpa penjelasan fakta yang lengkap. Rekodnya jelas. Yang merosakkan tabung haji ialah kerakusan penyelewengan sebelum 2018. Manakala kerajaan ketika itu sedaya upaya mahu menyelamatkan institusi terpenting umat Islam di Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri. Berhubung dengan anugerah Labaitul Diamond Award yang diterima oleh tabung haji ini bermakna pengiktirafan kepada lembaga tabung haji daripada Kerajaan Arab Saudi. Adakah sehingga kini negara-negara sahabat khasnya yang ingin mencontohi kejayaan tabung haji, dan jika adakah pihak tabung haji bersedia untuk kongsi atau men-share pengalaman ilmu yang ada ini supaya jemaah haji negara lain juga menikmati kemudahan seperti mana yang dinikmati oleh jemaah haji kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kejayaan Malaysia ini merupakan kebanggaan negara. Kita ingin menzahirkan setinggi terima kasih kepada petugas haji, pengurusan dan juga jemaah haji Malaysia yang menunjukkan contoh dan tauladan yang sangat baik. Di antara liputan yang mendapat liputan terhebat di peringkat dunia dan antarabangsa adalah bagaimana jemaah haji kita menguruskan kebersihan dari segi aspek keselamatan dan sebagainya sepanjang operasi haji termasuk di kawasan Mina dan sebagainya. Baik, berkenaan dengan perkara yang ditanya sebentar tadi iaitu adakah Malaysia bersedia? Sememangnya
kita sentiasa bersedia untuk memberikan bimbingan ataupun berkongsi resepi kejayaan bagaimana kita menguruskan haji ini sebaiknya. Di peringkat tabung haji, kita sebenarnya sudah pun menerima pelbagai permohonan daripada banyak negara untuk mempelajari daripada Malaysia berkenaan dengan aspek pengurusan haji yang menyeluruh daripada tanah air sehingga ke tanah suci dan semula pulang. Dan kita juga bersedia untuk membimbing mana-mana pihak yang ingin mendapatkan kepakaran dan juga pengalaman tabung haji. Tabung haji sentiasa bersedia dan ketika saya berada di Tanah Suci semasa bersama-sama dengan Jemaah Haji Malaysia, kita benar-benar mendapat pengiktirafan daripada semua negara, malahan semua melihat bahawa Malaysia adalah penetap kepada benchmark, standard kepada pengurusan haji yang terbaik di dunia. Doakan kami supaya boleh melakukan sebaiknya sehinggalah ke akhirnya. Terima kasih. Soalan tambahan yang terakhir. Yang Berhormat Senator Dr. Hajah Matina. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Selamat Hari Sarawak. Pertanyaan saya adalah berkaitan dengan isu kesihatan jemaah haji dan saya nak ucapkan tahniah kepada tabung haji juga. Seperti yang disebut tadi, inisiatif yang telah ditetapkan oleh yang telah dilaksanakan oleh tabung haji adalah pemeriksaan ataupun notifikasi 2 tahun sebelum bakal haji menerima jemputan haji. Jadi saya ingin membangkitkan soalan ataupun boleh dijadikan juga sebagai satu cadangan. Kebetulan saya juga adalah pemeriksa bertaliah untuk bakal haji dan saya sangat duka cita bila tahun lepas bila saya membuat pemeriksaan ramai yang tidak dapat saya luluskan untuk mereka pergi haji dan mereka merayu. Jadi saya nak bangkitkan dan sebagai satu cadangan supaya bila jemaah haji mendapat notifikasi 2 tahun, seawal 2 tahun, maka tabung haji juga mewajibkan pemeriksaan kesihatan pertama kali di situ supaya mereka dapat mendapat tahu penyakit mereka di seawal 2 tahun dan mereka boleh stabilkan penyakit-penyakit mereka. Jadi 2 tahun tu memang cukup untuk mereka stabilkan penyakit-penyakit. Jadi saya mohonlah pandangan daripada Yang Berhormat Menteri dan juga boleh jadikan ia sebagai satu pandangan untuk cadangan untuk kebaikan masa depan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Nasihat daripada doktor kita perlu patuhi. Jadi cadangan Yang Berhormat untuk diadakan pemeriksaan kesihatan pertama kali itu kita akan pertimbangkan dan barangkali tabung haji akan melaksanakan tindakan sewajarnya. Apa yang kita lakukan pada hari ini sememangnya notifikasi awal ni banyak membantu. Ya, sebelum ini sebagai contoh ramai yang menangguhkan kerana ada faktor-faktor, tetapi apabila kita memberikan notifikasi awal ini telah berkurang yang memohon untuk penangguhan. Ini menunjukkan bahawa notifikasi awal adalah sangat signifikan dan pemeriksaan kesihatan pertama kali itu juga akan membantu lebih ramai yang boleh menunaikan haji mengikut giliran seperti mana yang telah disusun. Terima kasih.